Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Dr. Ahmad Zainuddin bin Muhammad Zabidi, sekarang bertugas di Akademi Pengajian Melayu Siti Malaya. Pada hari ini, insyaAllah kita akan bincangkan tentang perbezaan konsep antara khilafah dan imamah. Perbezaan konsep imamah yang digunakan khususnya oleh aliran ataupun firqah Syiah dan konsep khilafah ahli sunnah wal jamaah. Baik, terlebih dahulu kita lihat apakah itu yang dimaksudkan dengan Syiah. Kalimah Syiah merujuk kepada satu kelompok ataupun firqah yang muncul, yang memang wujud dalam sejarah Islam, namun ia tidaklah bermula seawal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sudut gelaran, pada awalnya mereka digelar sebagai Rafidah ataupun Rawafid, yang kemudian berkembang menjadi Syiah yang bermaksud pengikut, dan mereka menisbahkan mereka itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa mereka adalah Syiatu Ali, pengikut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Namun sebagaimana yang semua kita maklum, ahli-ahli sejarah, para ulama menafikan bahawa Sayyidina Ali mengiktiraf mereka itu sebagai pengikut beliau dan mengikut ajaran-ajaran yang Sayyidina Ali ajarkan. Jadi kemunculan Syiah itu pada asasnya adalah kerana ideologi politik yang tidak bersetuju dengan pelantikan. Bibit awalnya adalah kerana tak setuju dengan pelantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut pengikut Syiah, idealism mereka adalah pengganti kepada Rasulullah mestilah juga yang ada pertalian darah secara khusus dengan Rasulullah SAW, yang kemudian mereka namakan sebagai Ahlul Bait, yang mereka angkat menjadi dustur ataupun akidah mereka kemudiannya, bahawa imam ataupun pemimpin itu mestilah daripada Ahlul Bait ataupun mempunyai pertalian darah yang jelas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berakhir di situ, kemudiannya mereka juga telah pergi lebih jauh dengan menjadikan caci maki dan kata-kata nista kepada para sahabat yang lain yang tidak terkelompok daripada ahli sunnah ataupun tidak kelompok daripada ahli bait itu. Jadi ini yang tidak menyebabkan aliran Syiah dianggap sebagai ahlul dalal wal bid'ah dari satu aspek. Bahkan ada sebagai segelintir ulama yang lebih tegas meletakkan Syiah yang ekstrim dari sudut akidah telah pun terkeluar daripada Islam itu sendiri. Namun itu masih dalam perbincangan, dan Syiah juga kemudiannya throughout the history, sepanjang sejarah Islam telah berkembang menjadi pelbagai aliran dan firqah juga. Ada yang ekstrim, ada yang ringan dan seumpamanya. Ada yang dinamakan Syiah Isna Asyariyah, Imamiyah Isna Asyariyah. Yang ini yang paling masyhur dan masih kekal sampai hari ini menjadi pegangan rasmi kerajaan Iran. Tapi dalam masa yang sama ada juga Syiah yang lebih ringan, yang lebih dekat dengan ahli sunnah wal jamaah dan seumpamanya. Baik, mengapa Syiah dibuat perbandingan? Kerana bagi membezakan legitimasi pengesahan khalifah di sisi kedua-dua pihak. Ia juga bertujuan bagi memberi gambaran penuh pandangan Syiah terhadap institusi khalifah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Apa perbezaannya antaranya? Antaranya adalah dari sudut pemilihan khalifah yang telah dipraktikkan. Ahli sunnah wal jamaah cenderung bersetuju dengan apa yang dipraktiskan oleh para khulafa ar-rasyidin, pemilihan mereka, iaitu bebas melantik khalifah daripada mana-mana kalangan umat Islam asalkan bertepatan dengan syarak yang melayakkan dirinya menjadi khalifah. Kenapa kita perlu tahu perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dan Syiah dari aspek mengangkat seorang pemimpin, khususnya dalam sejarah Islam? Jadi ahli sunnah berpegang bahawa disebabkan tidak ada panduan khusus dalam Al-Quran dan hadis tentang kaedah pelantikan khalifah selepas kewafatan Rasulullah, maka secara umum ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa siapa-siapa sahaja boleh menjadi khalifah daripada kalangan umat Islam
asalkan bertepatan dengan syarak dan layak dirinya menjadi khalifah. Adalah beberapa syarat dan juga kriterianya. Tapi Syiah telah mengkhususkan, iaitu mesti hanya keturunan Rasulullah SAW sahaja yang layak memegang jawatan ini. Dan pemilihan terus oleh Rasulullah sebagaimana yang mereka dakwa melalui peristiwa Ghadir Qum yang masyhur itu. Kemudian dari sudut legitimasi kepimpinan, Ahli Sunnah wal Jamaah cenderung mengiktiraf selagi mana tidak melanggari batas syarak. Apa-apa pun kita akan balik kepada panduan Al-Quran dan Sunnah dan juga kriteria-kriteria yang selepas daripadanya. Namun, golongan Syiah tidak mengiktiraf mana-mana pemimpin selain daripada Ahlul Bait. Dia mengkhususkan, mengiktimad di situ. Dan seterusnya dari sudut legasi pimpinan, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa bebas mengamalkan pelbagai jenis konsep pemerintahan sebagaimana peringkat awal iaitu syura, dan kemudian adanya pemerintahan beraja iaitu dinamakan dalam bahasa modennya sebagai monarki, dan kemudiannya pada hari ini kita menerima secara umum konsep pemerintahan pentadbiran pemilihan pemimpin melalui demokrasi. Kalau di Malaysia, demokrasi berparlimen. Tetapi dari sudut Syiah, kepimpinan Ahlul Bait terhenti. Mereka berpegang bahawa kepimpinan Ahlul Bait terhenti pada imam yang ke-11, iaitu Imam Hasan Al-Askari, dan akan disambung oleh Al-Mahdi, iaitu imam yang ke-12, bila? Tak tahu bila. Kerana imam ke-12 ini telah hilang dan akan muncul balik di akhir zaman yang entahkan bila itu. Jadi, hal-hal ini kita tidak akan jumpa dalam 6,236 ayat Al-Quran dan mana-mana hadis sahih. Ini asas yang kita katakan perbezaan yang jelas antara yang namanya Syiah, sama ada kita cenderung mengambilnya sebagai satu firqah aliran yang sesat ataupun satu agama yang tersendiri. Seterusnya kita akan bincang pula tentang bidang kuasa khalifah. Sebagaimana kita maklum, khalifah itu adalah individu yang dilantik menjadi ketua umat Islam yang bertanggungjawab meneruskan legasi kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak terdapat 5 bidang kuasa khalifah yang termaktub ataupun yang sudah dijalankan pada zaman tersebut. Yang pertama, bidang kuasa sosial dan kebajikan. Pada era Khalifah Umar bin Khattab, telah diperkenalkan pencen dan saraan kepada keluarga syuhada, iaitu tentera-tentera Islam yang mati syahid dalam peperangan. Jadi, keluarga mereka mendapat semacam papasan ataupun bayaran sesuai dengan khidmat mereka dalam memperjuangkan ataupun memperkembangkan Islam. Hal ini tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah dan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Umar juga terkenal dengan dasar sosialnya seperti menjaga moral rakyatnya dengan serius. Pernah suatu ketika Khalifah Umar Al-Khattab mengambil tindakan yang serius ke atas mereka yang menipu timbangan dalam perniagaan di pasar Madinah. Bahkan beliau melantik pengawas pasar bagi mengawasi hal ini. Peranan ini kalau kita perhatikan mungkin kita boleh kata boleh dikiaskan mirip dengan fungsi Kementerian Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP pada hari ini, berkaitan dengan hal-hal kepentingan pengguna, penjual dan pengguna dan seumpamanya. Baik, seterusnya khilafah juga membincangkan ataupun berkuasa mengawasi kuasa perundangan. Qada dalam bahasa Arabnya qada. Kemudian dilantik qadi, tapi zaman ni belum ada qadi lagi kerana pusat kuasanya adalah khalifah. Khalifah juga yang jadi qadi pada masa itu, Dalam kemudian ada qadi al-qudah, ketua qadi kawasan dan seumpamanya. Para khalifah secara umumnya mempunyai kuasa dalam badan legislatif, undang-undang, tetapi khalifah tidak berkuasa mutlak secara penuh kemudiannya. Dia telah execute kuasanya itu. Ada ahli majlis tertinggi syura yang rata-ratanya dianggotai oleh sahabat yang utama. Dalam keadaan tertentu mereka dinamakan sebagai ahlul hal wal aqad. Mereka yang dilantik
di kalangan sahabat yang utama menjadi macam majlis penasihat kepada khalifah. Majlis ini berperanan menasihati khalifah dalam penetapan sebuah dasar dan hukum. Contohnya Khalifah Uthman bin Affan mendapatkan nasihat daripada para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Dia panggil tadwinul Quran. Ketika Al-Quran para hafaz semakin hilang, adapun semakin ramai yang tiada akibat mati syahid, maka dicadangkan untuk Uthman untuk membukukan Al-Quran secara lengkap. Sebenarnya prosesnya sudah bermula daripada zaman Umar bin Khattab. Setelah beberapa perpecahan yang berlaku dalam daulah Islam. Kemudian kuasa yang diperuntukkan juga, yang diambil oleh para khalifah adalah kuasa ekonomi dan keuangan. Khalifah berperanan dalam menentukan hala tuju keuangan daulah Islam pada waktu itu. Misalnya antara dana keuangan yang diusulkan oleh khalifah adalah pembinaan kota baharu seperti kota Basrah dan pembangunan fasiliti seperti kemudahan pelabuhan Iskandariah, pembangunan Masjidil Haram, perluasan dan kemudahan terusan Mesir dan Basrah. Itu semua di bawah pengetahuan, perbincangan dan kelulusan khalifah. Dari segi ekonomi, khalifah berperanan dalam meletakkan dasar dan undang-undang berkaitan ekonomi yang turut dibantu oleh ahli majlis syura. Sebagai contoh, dasar ekonomi perdagangan dalam daulah Islam, begitu juga dasar percukaian. Ada kharaj, ada zakat sebagaimana kita maklum, zakat pertanian kemudiannya, dan seumpamanya, serta hasil perolehan ekonomi. Seterusnya dalam bidang politik dan pemerintahan, majlis secara umumnya khalifah berada di atas hierarki pemerintahan diikuti oleh ahli majlis syura. Khalifah berkuasa mutlak, tetapi khalifah terikat dengan perundangan Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak mutlak dalam arti kata mutlak yang hakiki, tapi mutlak yang bersyarat. Berkuasa mutlak tapi ada syarat iaitu mesti patuh syariat juga. Asas Khulafa Ar-Rashidin adalah keras kerana di bawah khalifah terdapat para sahabat yang tegas dalam hukum syariat Islam. Banyak kes berlaku apabila khalifah buat benda yang dilihat tak betul ataupun tak pernah berlaku pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ataupun Uthman, akan ada sahabat yang terus tegur khalifah yang berkuasa ketika itu. Asas ini ditekankan oleh setiap khalifah, bahkan ditekankan oleh Khalifah Abu Bakar dalam ucap pertamanya sebagai khalifah, "Jikalau aku salah, maka betulkan aku." Bidang ketederaan menjadi bidang yang terakhir penting dalam sebuah pentadbiran khalifah yang sedang berkembang. Pada zaman Umar, zaman Abu Bakar mungkin masih asas. Kemudian zaman Umar semakin berkembang. Kemudian zaman Uthman semakin mantap. Dan seterusnya berkembang hinggalah zaman empire-empire yang lain. Pada era Rasulullah, ketua negara harus memimpin pasukan perang. Namun disebabkan keperluan dan maslahah pada era Khulafa Ar-Rashidin, khalifah mewakilkan ketua panglima bagi memimpin pasukan jihad. Pada era Rasulullah juga bukan semua perang yang Rasulullah ikuti. Segala keputusan perang akan bermula dari khalifah dan dibincangkan bersama ahli majlis tertinggi syura, diikuti oleh umat Islam yang berada di Madinah ketika itu kalau dalam konteks zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Hal ini dapat dilihat dengan pemutusan perang ke atas golongan Ahlul Riddah, iaitu golongan yang murtad, yang melalui proses perbincangan dan persetujuan para sahabat untuk menentang golongan ini. Menentang di sini maksudnya perang, bukannya pergi dakwah, pergi pujuk, tidak. Begitu juga penentangan terhadap Rom dan Parsi yang memerlukan sokongan padu daripada rakyat. Khalifah bincang dengan ahli syura, kemudian bincang dengan masyarakat untuk mendapat suara majoriti ataupun mendapatkan persetujuan, barulah tindakan atau keputusan besar itu dilaksanakan.